Ini kelas saya. Hari ini Cikgu Wan Sabariah mengajar. Cikgu tanya, siapa puasa hari ini? Tengok tu, ramai yang puasa. Okey, siapa puasa hari ni? Saya, cikgu, saya puasa. Saya pun puasa. Tahir, awak puasa sampai pukul berapa? Puasa sampai balik sekolah je. Okey, bagus. Hari ni kita nak tubuhkan satu kelab sempena bulan. Bulan apa ni? Okey, kelab tu kita namakan kelab Super Sabah. Boleh? Okey. Alamak, bunyi perut siapa tu? Bukan perut saya. Dah rehatlah. Kalau saya tutup mata ni, lapar ni hilang tak? Tak tahulah. Hilang kot. Kalau tutup telinga pun masih lapar lagi. Lapar. Kalik kenapa awak tak puasa? Saya cuba. Tapi saya pening. Tapi tak apalah, kita baru tahun 1. Terakhir awak puasa kan? Saya kibaskan awak. Laju. Terima kasih. Sedapnya dia minum air. Kelab Super Sabah. Walaupun tahun 1 kami sabar berpuasa. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan, menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali, sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini, Selamat Hari Raya semua. menjamu selera.